InsyaAllah hari ni saya nak ke Seri Manjung, Perak. Saya mendapat perkhabaran sahabat baik kepada abah saya, Tuan Haji Noh namanya, telah pun kembali ke rahmatullah awal pagi tadi. Jadi memandangkan Umi dan abah saya ada di Tanah Suci Mekah, jadi Umi dan abah saya minta saya pergi ziarah lah bagi pihak keluarga. Jadi saya akan ke Seri Manjung daripada Ceras ni. Saya rasa perjalanan makan masa lebih kurang dalam 3.5 jam ke 4 jam slow-slow naik si Tembun. Saya tak pakai full face jadi saya tak gantung GoPro dekat full face. Nanti sampai mana-mana nanti, ataupun kalau keadaan sesuai, saya update lah, sama ada on board ataupun ketika saya berhenti. Doakan perjalanan selamat dan semuanya dipermudahkan, insyaAllah. Saya berhenti dekat kawasan Skinchan sekejap, kena mentarang. Tak makan daripada pagi tadi lagi. Setakat ni Tembun alhamdulillah performance bagus. Average tadi pun saya lari dalam 1.2, 1.3. So saya nak singgah ke Faridah Mentarang Bakar dekat area Skinchan ni. Kita tak makan nasi kot, makan mentarang dengan minum air kelapa je. Okey, apa nanti saya update insyaAllah. Okey, ni rupanya mentarang satu pinggan. Ni kalau tak salah saya, sepinggan dia kata RM20. So 2 pinggan RM20 lah, dengan air kelapa. Kelapa 2. Okey lah. Sebab dah jarang-jarang singgah, jarang lalu, RM20 per RM20 lah. Berbanding nak pergi tangkap dekat laut tu, nak pergi bakar, okay, halal lah. Okay, jemput makan. Mentarang bakar 2, kelapa muda 2, RM52. Betul lah, satu mentarang tu RM20. Sekarang saya kecil-kecil, dah bakar tu habis dah dia punya isi dia. Boleh lah nak lepas gian. So RM40, RM12. So rasanya dah kelapa sebiji RM6 lah. Okay lah, nak teruskan perjalanan ke Manjung. Hari pun cantik, mendung, mudah-mudahan tak hujan dan selamat lah insyaAllah. Saya dah sampai dekat surau Seri Manjung ni dalam pukul 3 tadilah, lebih kurang pukul 3. Dan saya pun sempatlah tengok sahabat kepada abah saya ni dimandikan dan dikafankan. Ya, alhamdulillah saya mendapat cerita-cerita dan khabar-khabar yang baiklah tentang beliau. Banyak jasa dan bakti beliau buat masih hidup. Antaranya ada sekolah agama dekat sebelah surau ni, almarhum lah, arwah lah yang bina. Dan ada beberapa sekolah lagi. Pemergian beliau ni agak mengejut bila pagi tadi dalam pukul 5 isteri arwah sedar yang dia ni dah tak macam biasa. Biasanya dia berdengkur, ialah orang badan besar sikit kan, dia berdengkur. Tapi pagi-pagi tadi, awal pagi tadi dia tak berdengkur. Jadi bila cek, panggil doktor dan sebagainya,
memang dah takdir lah. Di asbabnya wallahu alam, Allah sajalah yang tahu. Tapi pemergian tu kita anggap dalam tidur lah. Dan saya juga diceritakan oleh kawan-kawan jemaah di sini yang beliau ni amat menjagalah solat fardu dan juga berjemaah sampai kepada akhir hayat. Semalam maghrib semalam pun dan isyak semalam beliau masih hadir berjemaah walaupun dalam keadaan yang dia dah mula agak kepenatan lah. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan husnul khatimah dan juga pengakhiran ataupun balasan yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Kita menunggu masa untuk sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah akan dilaksanakan lepas asar nantilah. Jadi saya cadang alang-alang jenazah dekat sana. Ya, alang-alang dah sampai, saya tunggu sampai jenazah lah, sampai salat jenazah insya-Allah. Settle dah urusan ziarah arwah Haji Noh. Jadi pelan-pelan nak balik ke KL balik. Sekarang pukul 6.30 lebih kurang. Baru lepas makan. Tadi makan mentarang je kan tengah hari tadi. Tadi makan beria sikit lah, makan nasi. Lepas tu kena kopi Radix. Kena kopi Radix. Oh, badan tak lunyai lagi. Tapi rasa kalau balik ni lentuk lah. InsyaAllah next, tadi saya dah isi minyak sebelum sampai Manjung tadi. Rasa next boleh isi minyak mungkin dekat Kuala Selangor kot. Sebab kalau average bawa dalam 102, 103, kadang-kadang 14. So fuel consumption jadi tinggi sikit lah. Alhamdulillah, selamat sampai dekat Shell Jalan Duta. Tadi saya isi minyak dekat Tanjung Karang. Lepas tu straight terus sampai sini. Rehat kejap lah, hilangkan kebas-kebas sakit punggung ni. Nanti sekejap lagi dalam lebih kurang 10 minit lagi ke gerak balik lah, tak jauh dah. Sini ke rumah dalam lebih kurang 15 km lah, lebih kurang 15 ke 17 km. Alhamdulillah semuanya okey. Rasanya ni first time untuk si Tembun ni berjalan agak jauh, pergi ke Lumut. Tapi sebenarnya kalau untuk urusan kerja dah banyak dah lah jalan jauh. Tapi ni untuk urusan personal lah. Untuk urusan personal ni first time jalan jauh. Di setakat ni Alhamdulillah puas hati. Top speed tadi saya sempat buat dalam 16 naik berdua. Yang sikit-sikit angin tu biasalah atas highway kan. Okey, nanti sampai rumah nanti kita update insya-Allah. Alhamdulillah selamat dah sampai ke rumah. Perjalanan pergi balik daripada Ceras ke Manjung, pergi balik dalam 480 km lah. Syukur semuanya baik. Perjalanan balik tadi pun tak ada hujan, cuaca baik, tak terlalu panas, silah malam kan. Haba pun kurang lah sebab masa kami pergi tadi, on the way nak pergi, 3 tempat, 3 pot hujan. So berganti-ganti lah, kejap pakai baju hujan, kejap tanggal. Sebab baju hujan ni kalau kita pakai sepanjang masa, kalau time tak hujan, dia panas sebab dia tak serap angin, tak serap udara. Jadi masa pergi tu banyak kali jugalah berhenti isi minyak, lepas tu tukar-tukar baju hujan, tanggal balik, pakai balik, tanggal balik. So berhenti makan. Jadi Alhamdulillah semuanya baik. Nanti saya akan buat orang kata kesimpulan lah ataupun rumusan lah, apa pengajaran daripada musafir saya ke Seri Manjung, ziarah almarhum Tuan Haji Noh, sahabat baik kepada abah saya. Sebenarnya apa juga bentuk perjalanan dan musafir kita,
kalau kita mengambil pengajaran dan iktibar, insya-Allah sentiasa ada pengajaran. Cuma kita sedar ataupun tidak, ataupun kita faham ataupun tidak. Sekarang pun dah pukul sampai rumah tadi, pukul 10 tadilah. Ini 10 tepat tadi sampai rumah. Alhamdulillah. Bergerak dalam pukul 7 maghrib dan juga sempat jamak kasar dan sebagainya. Selamat sampai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, hiduplah macam mana cara kita nak hidup, tapi ingat, kita akan dijemput untuk kembali menghadap Yang Maha Esa. Buatlah apa yang kita rasa nak buat atas dunia ni sesuka hati kita, tapi ingat, kita akan dijemput untuk menerima segala balasan tentang apa yang pernah kita buat di atas muka bumi. So kalau nak ending yang baik, amalkan cara hidup yang baik atas muka bumi ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan mendapat husnul khatimah, iaitu kesudahan yang baik. Yang paling penting dalam kehidupan kita ni, tak kiralah berapa puluh tahun hidup, 30 tahun, 70 tahun, ending tu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.